untuk persediaan. Siapa anak murid daripada Batu Pahat? Si Batu Pahat. Okey, siapa anak murid daripada daerah lain? Pontian, Tangkak. Mungkin ada juga daripada negeri lain. Sebab kami share juga di media sosial. Muar pun ada. Tahniah. Okay, cikgu harap kita dah bersedia untuk perjuangan kita menghadap SPM 2026 dan yang paling penting kita nak menghadapi percubaan lah kan. Okay, semua sihat. Okay, teruskan lagi komen. Boleh komen daripada mana? Ada ke daripada negeri luar daripada negeri Johor? Okay, Pasir Gudang ada. Tahniah. Batu Pahat ramai. Kulai hadir. Okey, tahniah. Tahniah, bagus semua anak-anak murid bangun pagi dah dah bersedia. Okey, Cikgu Benny dah bersedia ke? Okay, alright. Okey, tepuk tangan untuk semua. Okey. Okay, baik. Kita mulakan sesi pada pagi ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau daripada sekolah cikgu kami ada satu tagline yang special tau. Panggil je salam fizik, minda proaktif, hasil bombastik. Orang murid yang belajar fizik ni dia mestilah minda mesti proaktif, dan bila kita dah proaktif barulah kita punya hasil akan menjadi bombastik. Jadi cikgu-cikgu dan juga anak murid SPM tahun ini yang dapat. Terima kasih kerana sama-sama kita sokong dan juga hadir bersemangat untuk kita belajar something pada pagi ini. Dan untuk maklumat kepada semua, ini adalah satu inisiatif daripada Pemawakatan Fizik Batu Pahat bersamalah cikgu-cikgu fizik yang hebat ini untuk sama-sama kita buat persediaan bagi menghadapi peperiksaan percubaan SPM mahupun SPM yang sebenar yang akan diadakan pada bulan November dan Disember. Jadi sebelum kita mulakan sesi ini, bolehlah kita sama-sama dengan kaedah ataupun cara sendiri untuk bacakan doa. Semoga sesi perkongsian pada pagi ini dapat dipermudahkan dan juga dapat menjadi satu manfaat kepada kita semua. Dan dengan hormatnya saya ingin menjemput pengerusi Pemawakatan Fizik Batu Pahat, Dr. Zailha binti Yaakob selaku Pengetua SM Sains Batu Pahat untuk memberikan sedikit ucapan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Benny. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam sehebat Bitara dan berbudaya. Yang dihormati Puan Noraina binti Mazlan, pegawai SISC Plus PPD Batu Pahat, yang dikasihi Cikgu Benny, guru cemerlang fizik Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Jadi saya Cikgu Zailha binti Yaakob atau Bonda Sehebat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Pemuafakatan Fizik Daerah Batu Pahat yang saya merupakan pengerusinya, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Cikgu Benny beri satu tepukan yang hebat kepada guru hebat saya ni, Cikgu Benny, atas inisiatif untuk melaksanakan satu program yang
kita haraplah memberikan manfaat kepada semua calon SPM pada tahun 2026 ni. Daripada kalau tengok bukan saja dari daerah Batu Pahat tetapi juga dari daerah-daerah lain negeri Johor. Jadi semoga program ini dapat memperkasakan persiapan anak-anak untuk menghadapi peperiksaan SPM khasnya untuk subjek fizik. Jadi bonda sentiasa menyokong program-program yang baik begini, tak lain tak bukan untuk kita sama-sama memastikan anak-anak dapat keputusan yang cemerlang dalam subjek fizik bagi SPM 2026. All the best. Thank you very much. Terima kasih atas penyertaan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bonda Zaliha binti Yaakob atas kata-kata motivasi untuk semua calon SPM pada tahun ini maupun akan datang. Dan semogalah sesi pada pagi ini dapat dimulakan. Dan izinkan saya untuk menjemput juga Puan Aina binti Mazlan selaku pegawai SCSC Plus, Sains Matematik, PPD Batu Pahat untuk berikan sedikit kata. Okey, terima kasih Cikgu Benny dan yang berusaha Puan Zaliha binti Yaakob, Bonda Pengetua Sehebat Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Dan saya tak ada kata banyak lah. Sebenarnya saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Benny sebagai mungkin first episode kita, mungkin akan datang ada lagi yang mana kita pemuafakatan fizik akan bantu murid-murid kita daerah Batu Pahat dan seluruh negeri Johor. Okey, sampaikan juga pada kawan-kawan yang lain yang belum masuk dan moga kita mendapat pencapaian yang cemerlang untuk SPM 2026 ni, terutama mata pelajaran fizik. Okey, saya serah balik pada Benny untuk kita mulakan teruslah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih pada Cikgu Aina. Jadi sebelum kita mulakan, Cikgu ingin ingatkan pada semua anak-anak murid, Cikgu telah kongsikan link bahan modul fizik bagi program pencutan pada hari ini. Dan untuk maklumat, kita akan gunakan modul fizik MPSM yang telah digubah dan disediakan oleh Jawatankuasa Pemakanan Fizik Batu Pahat. Jadi kita akan gunakan bahan inilah sebagai satu bahan yang sangat membantu semua murid sebagai satu uji kaji sebelum menghadapi percubaan SPM ini. Dan cikgu telah sharekan link dalam chat, dalam chat tu. Jadi mungkin saya share sekali lagi supaya semua boleh download ataupun boleh dapatkan bahan daripada sana. Alright, dan selain itu kita juga ada satu channel yang baru, Telegram yang baru sediakan untuk cikgu-cikgu fizik nanti akan pumpkan nota-nota ataupun macam suplemen fizik untuk semua murid lah. Contoh satu hari 5 minit kita akan sharekan nota-nota yang mungkin membantulah sebagai ulang kaji untuk SPM tahun ini ataupun tahun akan datang. Alright, jadi ini sedikit housekeeping dan cikgu harap anda bersemangat. Dah bersedia belum semua? Kalau siapa yang dah bersedia boleh tekan satu tak? Boleh type satu tak? Ataupun boleh do action tu? Yes. Okay, saya nampak Aiman Nasuha. Faiz. Okay, cikgu. Ada cikgu pun sama dengan kita pada pagi ni ya. Okay, wah ni kancaan lah. Satu banyak satu tu. Nanti dapat A satu juga untuk fizik. Okay, baik. Jadi kita mulakan sesi pada hari ini dan jangan risau, kita ada rakaman dan nanti cikgu akan kongsikan skema jawapan. Jadi untuk 2 sesi lebih kurang daripada 2 jam ini, kita lebih fokus kepada konsep, penguasaan konsep dan juga teknik menjawab. Okay, teknik menjawab supaya kita tahu apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat semasa menjawab exam. Alright. Okay, dan of course kalau ada soalan
boleh angkat tangan ataupun boleh type dalam chat box. Cikgu akan baca dari semasa ke semasa ya. Okey, baik. Jadi untuk paper 2 paper 2 kita tahu paper 2 dia punya pemberatan dia sangat-sangat tinggi iaitu 100 markah daripada 155 markah. Dan selalu saya ingatkan kepada semua murid, semua calon-calon fizik, perkara yang pertama anda harus harus lakukan atau anda harus kuasai adalah semua formula ini. Okey, bermaksudnya semua formula ini kalau let's say katakan kalau you belum dapat lagi, cubalah minta dengan cikgu-cikgu sekolah anda ataupun boleh saja nanti ambil gambar ataupun PDF daripada sini dan go through pada semua formula sebab formula ini adalah senjata. Okey, adalah senjata untuk kita pergi peperangan. Kalau kita tak tahu nak guna pisau, tak tahu nak guna pistol, macam mana kita nak pergi peperangan kan? Jadi janganlah formula kena kita tapi kita tak kena formula. Terutamanya simbol-simbol untuk semua formula ini. Contohnya apa yang masuk dengan A, apa yang masuk dengan F. Dan kalau kita lihat untuk bab 3 kekawitian ada V. Nombor 5 ada V. Nombor 7 pun ada V. Nombor 9 pun ada V. Apa beza 3-3 V ni? Kan? Jadi itulah sebenarnya kita kena faham bila nak guna formula-formula ini. Okey. Kalau kita tak faham pun macam mana kita nak selesaikan soalan dekat dalam SPM kan? Betul tak? Jadi you kena tahu apa yang diwakili oleh setiap simbol tu. Dan untuk makluman kepada semua calon fizik SPM tahun ni sebenarnya kita kira untung tau sebab untuk KSSM ni formula dia telah dipecahkan ikut topik. Tak macam dulu dia semua campur sekali. Jadi bila kita dah kena yang berkaitan dengan topik itu. Contoh kalau kita nak cari cahaya tak optik kan, kita pergi kepada formula cahaya dan optik saja. So agak senanglah sebenarnya untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan formula. Dan nanti cikgu akan buat sedikit demo lah macam mana kita nak jawab soalan-soalan formula ini. Sebab dia ada teknik dia. Walaupun mungkin kita tak berapa faham, tak berapa tahu dia punya konsep, tapi ada teknik dia. Okey, nanti cikgu akan terangkan ya. So far soalan cikgu okey ke? Boleh bagi thumbs up ataupun reaction? Okey, okey. Okey good Alright, kita teruskan. Okay, terima kasih semua anak-anak. Okay, so kejap cikgu saya share screen satu lagi yang sikit sebab ada ramai yang masih masuk lagi, jadi cikgu perlu guna satu screen untuk control Okay. Okay, boleh nampak ya. Okay, jadi bila kita lihat pada soalan paper 2, okay, paper 2 biasanya lah, okay, kalau kita kata soalan yang paling senang adalah soalan berapa? Siapa boleh jawab soalan berapa tu? Soalan berapa yang paling? Soalan?
Dua ke? Perbandingan. Yes, soalan perbandingan. So, itu adalah soalan kelima. Okay, soalan 5, soalan 6. Jadi ada masa tu calon-calon kalau saya cadangkan mungkin yang tak berapa confident sikit, kita boleh sebenarnya start menjawab daripada soalan 5, soalan 6. Sebab itu soalan yang lebih senang. Okay, soalan lebih senang. Jadi kita cuba lihat soalan 5, soalan 6 dulu. Okey, tapi masalahnya kalau kita lihat kan soalan 5 tu, alamak dah lah soalan kuantum kan. Kuantum senang lah kuantum. Tak senang sebenarnya kan soalan kuantum ini, topik kuantum ini mungkin anak-anak rasa susah kan, okey. Tapi tak ada masalah sebab untuk SPM level ini kita kena banyak buat soalan trial, soalan yang partial supaya kita faham apa jenis soalan yang mungkin akan ditanya oleh kuantum. So contohnya untuk kuantum, dia mungkin tanya contohnya definisi jasad hitam, okey, apa maksud kuantum, lepas tu apakah dia masuk foton. Semua definisi ni sebenarnya kalau kita tengok soalan trial memang dia selalu berulang. Okey. Dan apa itu kesan fotoelektrik? Okey, kesan fotoelektrik, apakah dia punya syarat? Apakah persamaan dia? Jadi sebenarnya itu sajalah kuantum yang kita kena tahu. Okey, dan selalunya dia suka tanya kesan fotoelektrik. Okey. So pendek kata, kesan fotoelektrik adalah dia macam pancaran atom ion. Okey, kalau kita belajar bab 5 pancaran atom ion, bila kita panaskan satu permukaan logam, maka dia akan membebaskan elektron kan. Okey. Contoh kalau kita sekejap. Kalau kita guna bekalan kuasa untuk panaskan permukaan logam, dia akan membebaskan elektron. Okey, sebenarnya sama juga untuk kesan fotoelektrik. Cuma beza dia, untuk pancaran atom ion kita guna kaedah Haber. Tapi untuk kesan fotoelektrik kita gunakan kaedah cahaya. Bila cahaya kena pada permukaan logam, dia akan berikan tenaga ya. Okey, berikan tenaga kepada kepada permukaan logam untuk keluarkan elektron. Okay. So bila kita nak kesan fotoelektrik berlaku ini, okay, dia mesti ada satu syarat. Okay, satu syarat dia setiap cahaya dia ada frekuensi. Okay, frekuensi, dia punya frekuensi mesti melebihi frekuensi ambang. Okay, frekuensi ambang. Kalau contohnya minggu lepas kan, kalau untuk Johor baru kita undi kan. Saya pun ceritakan dengan anak-anak murid saya. Okay. Contohnya kalau siapa yang tak melebihi syarat umur 18 tahun tak boleh undi. Walaupun kita ada ramai orang. Kita hantar 100 orang tapi umur dia kurang daripada 18 tahun tak boleh undi. Jadi kita nak something to happen, dia mesti memenuhi syarat. Okay, syarat dia adalah frekuensi mesti melebihi frekuensi ambang. Okey, ini kita panggil sebagai frekuensi ambang. Dalam bahasa Inggeris adalah threshold frequency. Alright. So kalau kita tengok pada gambar 5.1, 5.2, bila ada pesongan minit emitter, bermaksudnya ada elektron dia dibebaskan dan dia akan lengkapkan titah. Okay, dia akan lengkapkan titah. Manakala untuk darjah yang 5.2 ni, kita nampak tak ada pesongan. Kenapa tak ada pesongan? Sebab tak ada elektron keluar. Jadi soalannya, kenapa tak ada elektron keluar? Sebab tak ada kesan fotoelektrik. Kenapa tak ada kesan fotoelektrik? Sebab frekuensi cahaya dia kurang daripada frekuensi ambang. Okey. Jadi kalau kita nak cahaya yang frekuensi lebih tinggi, okey, maka dia akan menghasilkan tenaga yang lebih tinggi. Okey, sebab kita tahu formula E sama dengan HF. Okey, HF.
Mana kalau F tu bertambah, E akan bertambah. Okay, E akan bertambah. So, kita tahu bahawa C sama dengan F lambda daripada form 4 bab 5. Okay, di mana F ini sama dengan C per lambda. Kalau kita nak frekuensi dia tinggi, dia punya panjang gelombang dia mesti pendek. Okay, gelombang dia mesti pendek ya. Right. So, kita cuba tengok soalan yang perbandingan ni. Kita lihat milliameter 5.1 ini, dia tak ada, dia ada pesongan, okay, dengan nilai dia. Manakala untuk 5.2, dia tak ada pesongan. Okay, dia tak ada pesongan. Jadi soalan dia tanya, okay, apakah konsep fizik yang menyebabkan penunjukan milliameter terpesong? So kita tahu topik ini adalah bab 7 form 5. Okay, bab 7 form 5. So dia punya konsep adalah kesan fotoelektrik. Okay, kesan fotoelektrik. Kalau kita hanya jawab fotoelektrik saja tak boleh. Salah. Dia mesti ada perkataan kesan. Okay, kesan fotoelektrik. Ataupun dalam bahasa Inggeris, photoelectric effect. Okay, photoelectric effect. Kenapa dia panggil photoelectric? Sebab kita tengok perkataan foto. Foto maksudnya ada cahaya. Bila ada cahaya kena pada permukaan logam, dia akan menghasilkan arus elektrik. Jadi dia panggil photoelectric. Okay, so mungkin dia akan tanya definisi. Alright, definisi kesan fotoelektrik. Jadi boleh take note lah apakah masuk kesan fotoelektrik. Okay, next kita lihat pada soalan perbandingan. Okay, kita bandingkan panjang gelombang yang menyinari logam. So, boleh tak cikgu tulis 5.1 400 nanometer and then 5.2 700 nanometer. Boleh tak? Boleh tak cikgu tulis nilai? Okay, jawapannya saya nampak tak boleh. Memang tak boleh kan? Kita bila buat perbandingan mesti guna perkataan lebih atau kurang. So, cikgu galakkan untuk gunakan simbol matematik. Okay, iaitu kurang daripada. Okay, kurang daripada ataupun less than. Okay, less than. Jangan guna perkataan seperti lebih kurang. Okay, lebih kurang tu salah ya. Okay, lebih kurang tu salah sebab dia adalah kontra. Lebih kurang, lebih sikit tak boleh. You tulis lebih sikit maka pun lebih sikit lah. Jadi tuliskan simbol matematik. Okay, next, perisongan millimeter. Kita lihat 5.1 ada kan 2. 5.2 kosong kan. So, dari segi nilai kita boleh cakap X lebih daripada Y kan. Okay, ataupun 5.1 lebih daripada 5.2. Okay, ataupun sebenarnya sebab kita tengok satu ada arus, satu tak ada arus kan. Kita boleh cakap pesongan milliameter 5.1 ada. And then 5.2 tak ada. Okay, ada jawapan lain sebenarnya. Baru ni tak SPM, dia pun benarkan juga 5.1 ada. 5.2 tak ada. Tapi dengan syarat dia mesti tulis dua. 5.1 ada, 5.2 tak ada. Tak boleh tulis 5.1 ada saja. Jadi kalau soalan macam ni kita better lah guna yang cara biasa, iaitu kita tuliskan lebih daripada. Next, tenaga kedai maksimum. So of course, okay, 5.1 lebih daripada 5.2. Okay, 5.1 lebih daripada 5.2. Nampak screen saya sekejap.
Testing. Cikgu putus ke? Tak. Okey ya. Okey, mungkin ada masalah teknikal. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, nampak skrin lah. Okey, tenaga kinetik maksimum 5.1 lebih daripada 5.2. Okey. Okay, next, cikgu nak tegur pasal bila kita nak jawab soalan hubungan. Okay. Kita lihat, bila kita nak jawab soalan hubungan ni, cikgu nak you, okay, cikgu nak kita semua ni, okay, cubalah highlightkan, okay, cubalah highlightkan panjang gelombang dan juga pesungan milimeter. Every time dia tanya soalan, tak kisah soalan apa, kita highlightkan dulu. Okay, atau kita underline. Sebab bila kita underline, that means perkataan-perkataan ini mesti ada dekat kita punya jawapan. Okay. So, cikgu tak nak kita guna perkataan seperti, contohnya, semakin panjang gelombang. Itu salah. Kita nak describe panjang gelombang tu panjang. Tapi kita kena tahu, panjang gelombang itu adalah kuantiti fizik. Okay, dia adalah kuantiti fizik. Kita tak boleh cakap semakin panjang gelombang, itu salah. Tapi kita guna perkataan semakin bertambah. Okay, the more or increase. Semakin bertambah, semakin berkurang. Okay, semakin bertambah, semakin berkurang. Jangan guna perkataan lain. Okay, contohnya dalam SPM 2 tahun lepas, semakin laju. Okay, semakin laju tu salah. Sebab laju ini adalah kuantiti fizik. Kita boleh cakap semakin laju ataupun faster. Elak gunakan perkataan faster ataupun semakin laju. Semakin berat pun tak boleh. Okay, semakin tinggi boleh. Tapi ada bahaya juga. Contohnya, kalau dia tanya tinggi, hubung kait antara tinggi bola dengan laju bola. So nanti you jawab semakin tinggi bola. Macam pelik kan? Atau semakin tinggi ketinggian bola. Mungkin dia punya perkataan tu macam berulang. So better we use bertambah atau bertambah berkurang. Okay, ini cikgu nak highlight lah. Sebab dalam kesilapan calon SPM tahun-tahun sebelum ni, penanda memang faham apa yang nak disampaikan. Tapi sebab dia tak boleh tulis semakin laju, semakin berat. Sebab itu adalah kuantiti fizik. Baik, jadi gunakanlah bertambah, berkurang. Boleh tak kita guna berkata terus, perkata songsang? Boleh. Boleh, tapi cikgu tak galakkan. Okay? Sebab bukan every formula, everything dia boleh berkata terus. Okay, contohnya, inertia dengan jisim. Inertia dengan jisim, dia tak boleh berkata terus sebab tak ada formula. Kita nak paling selamat, kita guna semakin bertambah, semakin berkurang. Ataupun jika panjang gelombang bertambah, maka pesungan emitter berkurang. Okay, kita gunakan cara menjawab yang lebih selamat tu. Okay, cara menjawab yang lebih selamat. Okay, jadi untuk yang next tu, cikgu cepatkan sikit lah. Sama juga, kita guna semakin bertambah, semakin bertambah tenaga kinetik maksimum. Apa yang di-mention dekat soalan tu, kita masukkan dalam jawapan. Dia punya format memang dah tetap. Kita cuma tarik saja masuk dalam jawapan. Okey. Okey, mengapa panjang gelombang yang lebih rendah dapat memberi bacaan pada emitter? Sebab bila panjang gelombang berkurang, that means frekuensi dia bertambah. Okey, sebab frekuensi dia bertambahlah. Okey. So ni soalan konsep lah. Okey, bila lambda kurang, F bertambah. Okey. Selalunya kan, okey, cikgu nak cakap selalunya bila ada soalan konsep, okey, fizik sebenarnya senang. Kenapa senang? Sebab every time bila kita nak jawab soalan konsep, dia selalu mesti ada apa kuantiti fizik bertambah, apa kuantiti fizik berkurang.
Ha. Selalulah kita akan guna perkataan bertambah berkurang tu. Bila ini bertambah, ini akan bertambah macam tu. So tak payah kita jawab dengan sangat susah. Alright? Okay, next bila untuk soalan pengiraan, okay, kita lihat cikgu nak you practice. Okay, bila nampak nombor, okay, you underline. Tanyakan diri, ini apa simbol dia? Apa sama dengan 670 nanometer? Apa huruf yang cikgu perlu tulis kat sini? Panjang gelombang kan? So kita tuliskan lambda. Betul tak? Kita tuliskan lambda. Okay. Bila ada soalan pengilaan, ada nombor, you tuliskan dulu maklumat-maklumat ini. Okay. Bilangan foton sesaat. So ini adalah N. N sama dengan 3.37 darab 10 kuasa 18 per saat. Okay. Kita nak cari kuasa. Kuasa tu P. Okay, dekat sini, so kita tengok ada lambda, ada N, ada P. So kita pergi carilah mana formula yang ada lambda, ada N, ada P tu. Okay, so tengok pada formula list, P sama dengan NHC per lambda. Walaupun C ni dia tak diberikan, tapi kita tahu nilai C ada dalam formula list. Okay, NHC per lambda. Okay, dan kita masukkan dan jangan lupa, okay, jangan lupa sebab nanometer ini mesti tukar kepada 10 negatif 9. Saya rasa dalam kalkulator boleh tukar ya, okay, dan 10 kuasa negatif 9. Jangan lupa tuliskan unit. Jangan lupa tuliskan unit dia adalah watt, okay, unit dia adalah watt. Kalau you tak ingat unit, kalau you tak ingat unit, you boleh, okay, contoh yang unit ini, trading sheet. Okay, sorry. So, yang ini contohnya unit dia sesaat. Okay, sesaat. Yang ini adalah JS. Okay, ini yang JS. Yang ini meter per saat. Okay, meter per saat. Okay, dan yang ini adalah lambda adalah meter. So, bila you buat potong-potong, okay, ni potong dengan ini potong. Okay, ini dengan ini potong. So, you dapat joule per saat. You boleh guna joule per saat juga. Kalau you tak tahu unit or power. Okay, jadi barulah kita habis bincang satu soalan. Okay, jadi soalan 6 pun sama juga dengan cara yang samalah. Okay, jadi cikgu tak akan bincang kat sini. Boleh try dengan cara yang sama. Okay, untuk soalan 6. Okay, kita pergi ke soalan okay, kita pergi ke soalan yang 2. Okay, soalan yang 2. Soalan elektrik. Okay, kita ada bola pingpong bersalut bahan konduktor gantung 2 plat logam P dan Q. Okay, yang sini ada positif dan juga negatif dan ada bola pingpong. Okay, jadi apakah masuk kekuatan medan elektrik? Okay, apakah masuk kekuatan medan elektrik? Apa simbol untuk kekuatan medan elektrik? Apa simbol dia? Siapa tahu?
E besar. Yes, betul, E besar. Very good Yu Tong. Kekuatan medan elektrik, kekuatan medan graviti, selalu kita ada perkataan medan. Medan ini adalah kawasan. It's a region. Okay, kawasan. Contohnya kalau graviti kan, graviti W sama dengan mg. So, G sama dengan W per M. Jadi, kalau kita nak definisikan kekuatan medan graviti, so dia adalah daya graviti per jisim. Atas tu berat adalah daya graviti. Okey, daya graviti. Yang ini jisim. Okey, jisim. So sama juga bila kita ada medan elektrik, sebab ada charge. Okey. Sebab ada charge yang mengalami kekuatan medan elektrik, jadi dia boleh ditolak ataupun dikenakan daya. Contohnya positif ke negatif. Jadi dia punya formula E sama dengan F per Q. Okey, di mana F itu daya elektrik dan Q itu adalah unit charge. Okey, unit charge. Jadi kekuatan medan elektrik adalah daya elektrik ke atas seunit charge. Okey, ke atas seunit charge positif. Okey, dia sama masuk dengan kekuatan medan graviti lah. Cuma untuk medan graviti kita guna jisim. Okey, kalau bola pingpong ini dia kena pada logam P. Okey. Maksudnya kalau dia kena pada logam P, apa jadi? Positive charge masuk dalam bola pingpong. Yes, so bola itu akan di-chargekan positif kan? Okay. So apakah pemerhatian? Adakah kita akan nampak bola pingpong tu dia akan jadi charge positif? Itu tak boleh nampak charge kan? Tapi kita nampak apa perubahan dia? Ion. Kita boleh nampak ion. Wah, mata siapa tu? Apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar ni? Okay, bila dia dah jadi positive charge, then apa jadi? Bola tu akan mengayun macam mana? Mengayun atas bawah ke atau bergerak ke pelat mana? Kena spesifik sikit, okay? Tertarik ke arah pelat negatif. Very good, okay? Bila kita jawab kena jawab dengan clear. Okay? So ini sepatutnya dia adalah negatif. Okay? Negatif. Ini sepatutnya bola diselesaikan untuk menyentuh pelat logam. So ini sepatutnya positif. Dia ada pembetulan skema lah. Okay? So pingpong created towards negative plate. Betul tak? Saya beri gambar. Okay? Towards negative plate. Q menghampiri plat yang mana? Kena spesifik. Okay? Ke arah. Kita guna perkataan ke arah plat logam negatif. Make sure jawapan kita jangan umum sangat. Okay? Jangan cakap dia akan bergerak. Tapi bergerak ke mana tu? Straightforward. Bergerak ke arah kanan ataupun bergerak ke arah plat logam negatif. Contoh, kita jangan cakap berubah. Jangan guna perkataan berubah lah. Okay. Berubah tu berubah macam mana? Bertambah ke atau berkurang ke? Kita tak tahu kan? So, kena spesifik. Bertambah ataupun berkurang. Right? Okay, so berikan justifikasi sebab kita cakap bola position akan bercharge positif. Okay, dia akan bercharge positif. Okay, positively charge. Kalau biasanya tengok satu markah, dia ni 1 point lah, 1 point. Tapi tak ada masalah kalau kita tulis lebih daripada 1 point.
cikgu galakkan you tulis point form. That means walaupun you punya ruangan jawapan macam ni kan, tapi you boleh tulis lebih daripada 1 point. Okay. Sebab kadang-kadang kita tak pasti kita punya point ini ada markah ke tak. Mungkin dia punya point dekat sini. Jadi kalau contoh kita nak explain dengan teliti, boleh je tulis 2 point, tak ada masalah. Okay. Fizik yang senang dia, kalau contoh you tulis point yang tak berkaitan, dia tak akan tolak markah. Okay. Kecuali kontra. Kecuali you tulis benda yang bercanggah ataupun bertindih. Contoh sekejap cakap besar, lepas tu cakap kecil. Tak boleh lah. Tapi kalau you tulis konsep yang tak ada kaitan, tak ada markah, dia tak akan tolak. Okay, dia tak akan tolak markah. So, bolehlah sebenarnya ambil teknik ini untuk tulis jawapan yang banyak dan mungkin. Okay, jadi bila dia dah charge positif, so macam mana? So yang penting sebenarnya dia akan menghasilkan daya tolakan. Okay, we produce a repulsive force. Menghasilkan daya tolakan. Saya dimaklumkan live stream ada masalah, mungkin ada masalah teknikal sikit lah. Mungkin untuk next time kita try tengok boleh buat YouTube ke tak lah. Kepada yang tak boleh join Google Meet, kita boleh cuba dengan YouTube lah supaya yang lain boleh join dekat YouTube. Okay, tapi yang Google Meet ada kelebihan lah. Kalau nak tanya soalan boleh terus tanya saja kan. Okay. Okay, next kita lihat garis medan elektrik. Okay. Dan 3000 volt, positif dan negatif. Okay, nak carikan kekuatan medan elektrik jika jarak antara dua plat bercas yang selari adalah 0.3 meter. Okay, soalan ini mungkin dia jarang tanya. Mungkin dalam formula pun kita tak selalu pakai. Okay, tapi dia mungkin tanya juga. Okay, dan formula untuk kekuatan medan elektrik, okay, selain tadi cikgu sebut E sama dengan F per Q, kita boleh guna E sama dengan V per D. Okay, V per D, di mana V adalah beza keupayaan dan D adalah jarak. Okay, kalau jarak dia rendah, contohnya jarak dia rendah, maksudnya dia punya kekuatan medan elektrik adalah sangat tinggi lah. Dia adalah sangat tinggi. Jadi dia bergantung kepada jarak antara dua plat. Okay, unit dia yang atas ini volt, yang bawah ini meter. So kita dapat unit volt per meter. Okay, kita dapat unit volt per meter. Boleh anak-anak? Okey tak? Okey. Masih dengan saya ke? Alright. Good. Very good. Okay, saya nampak banyak thumbs up. Okay, very good. Kita hari ini tak sempat nak bincang semua soalan lah. Okay. Tapi cikgu akan pilih soalan-soalan yang cikgu nak highlight. Okay, mungkin dalam tu cikgu boleh explain lebih sikit konsep dia lah. Kalau boleh kita try sentuh setiap soalan, tapi kalau tak dapat pun nanti cikgu sharekan skema. Okay. Dan of course, okay, nanti kalau ada soalan boleh feel free untuk tanya lah. Okay. Kita lihat pada topik cahaya. Okay. Apakah fenomena ini? Refraction. Refraction, dalam bahasa Inggeris refraction lah. Okay. FRA kan. Okay. FRA, refraction. Dalam bahasa Melayu pembiasan. Okay. Pembiasan. Okay.
Okey. Kita lihat antara air dengan perspek. Manakah satu ketumpatan optik lebih tinggi? Perspex. Kenapa kita cakap perspek? Kenapa bukan air? Sebab dia menghampiri garisan normal. Yes, daripada okey, kat sini cikgu nak kata elakkan guna perkataan kurang tumpat, lebih tumpat. Sebab apa? Sebab ketumpatan ini adalah kuantiti fizik. Okey, ketumpatan optik adalah kuantiti fizik. Jadi kita jangan gunalah contohnya air kurang tumpat, perspek lebih tumpat. Dalam bahasa biasa kita cakap tak ada masalah, no problem. But kalau bila kita tulis fizik, kita better tulis ketumpatan optik tinggi atau rendah. Gunakanlah kuantiti fizik tinggi atau rendah. Selalunya bila kita jawab soalan kuantiti fizik apa, tinggi ataupun rendah. Contohnya instead of you cakap laju bola tinggi, you cakap laju bola tinggi tak ada masalah. Tapi kalau you cakap bola laju, salah. Ataupun berat air tinggi. Tapi you cakap berat air berat, salah. Berat tu bukan adjektif. Sama juga tumpat tu bukan adjektif. Praktis cara penulisan jawapan macam ini. Kuantiti fizik apa? Tinggi ataupun bertambah. Okey, jadi kalau kita nak cakap pembiasan berlaku apabila cahaya merambat dari selalu kita suka cakap dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Tapi sebenarnya kalau kita nak bagi, kita cakap dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah. Kita gunalah kuantiti fizik tu. Okey, ini cikgu nak tegur lah sebab mungkin dia semakin strict. Jadi kalau ditulis lebih tumpat kurang tumpat tu salah. Okay, so apakah maksud indeks biasan? Okay, kita tengok formula dia. N sama dengan sin I per sin R, kan? Okay. Boleh tak tulis formula ini sebagai definisi? Boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh buka. Boleh, tapi dengan syarat you mesti label, you mesti cakap apa itu I, apa itu R. Okay, you mesti cakap apa itu I, apa itu R. Sama juga, bila kita N sama dengan C per V, kan? Okay, kita kena cakap C itu apa, V itu apa. Alright. Jadi kalau ikut buku teks, okay, buku teks dia cakap dia adalah nisbah. Okay, nisbah laju cahaya dalam vacuum kepada laju cahaya dalam medium. Okay, ataupun okay, kalau you lupa perkataan nisbah, you tulis formula, boleh. Tapi labelkan apa itu C, apa itu V. Okay, dan cikgu rasa kalau boleh lah. Let's say kalau you boleh, you tuliskan perkataan. Biasanya definisi better tulis dalam perkataan. Jangan tulis formula saja dan label. Kadang-kadang mungkin dia tak terima yang this one. Tapi kalau you tak ada cara lain, you tulislah C per V. Lepas tu C tu apa, V tu apa. Ataupun sin I per sin R, I tu apa, R tu apa. Itu cara dia lah. Kita nak try saja. Kadang-kadang dia terima, kadang-kadang tak terima. Alright. So indeks biasan. Okay, mengapa arah sinar cahaya berubah bila melalui medium perspek? Okay, kita nak cakap dia berubah macam mana? Dia mendekati garis normal. Okay, mendekati garis normal, kan? So kenapa dia mendekati garis normal?
Sebab ketempatan optik dia tinggi. Okey, ketempatan optik tinggi. Jadi, apa yang bila daripada air ke perspek, sebenarnya apa yang berubah? Laju. Yes, halaju. You bayangkan daripada kawasan yang luas, terbuka, after that you nak masuk kepada shopping mall yang penuh dengan orang. So you punya halaju akan rendah lah sebab padat sangat. Okay, so daripada halaju tinggi kepada halaju rendah. So halaju akan berkurang. Okay, halaju akan berkurang. Right? Ataupun ketempatan optik perspek lebih tinggi. So you see dia tak guna perkataan perspek lebih tumpat. Dia guna ketempatan optik perspek lebih tinggi. Okay, ini 2 markah lah. 2 markah ya. 2 markah means 2 point. Jangan guna cahaya perlahan ataupun cahaya cahaya kurang laju. Salah. Okay, next. Okay, diberi indeks biasan air N1 dan kita ada N2 perspek. Carikan theta. Okay. Sebelum tu kan, cikgu nak tanya. Okay. Okay, let's say Okay, let's say kita jangan tengok soalan ni. Kita tengok let's say katakan ini adalah udara. Okay. Ini adalah udara. Ini adalah perspek. Okay. Saya tak bagi you value ini. Saya bagi you value ini. Let's say 20 darjah. Okay. Okay, 20 darjah. So, cikgu nak you carikan sudut udara, sudut untuk sini. Okay. So, you akan guna formula N sama dengan sin I per sin R. Okay, sin I per sin R. Di mana I ni kita guna dekat sini lah. Okay, berapa sudut ni lah. Okay, tapi let's say cahaya dari perspek keluar udara. Cahaya dari perspek keluar udara. Adakah kita guna I sama dengan 20 darjah? Jawapannya yes, tak. Kita tak guna I sama dengan 20 darjah. Because I ni kita mesti ambil sudut yang lebih tinggi. Mesti ambil sudut yang berketumpatan optik rendah. Jadi this one walaupun dia sepatutnya adalah sudut biasan, tapi kalau kita selalu ambil sudut yang lebih tinggi sebagai I bila kita nak kira N. Okay, bila kita nak kira N lah. Okay, tapi no worries sebab kita memang dah ada formula ini. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okay, so gunakanlah formula ini dan kita carikan theta. Make sure tukar kepada degree. Okay, jangan tukar kepada radian. Okay, tukar kepada degree. Dan you punya jawapan sudut dia jangan terus draw number. Okay, gunakanlah 2 titik perpuluhan. Okay, 2 decimal places ya. 我不懂password. Okay, so 2 decimal places, 2 titik perpuluhan. Okay, jika perspek diganti dengan minyak zaitun, nyatakan perubahan. Bila soalan tanya perubahan pada sudut biasan. Okay, please jawab soalan. Tengok soalan betul-betul. Soalan contohnya tanya, sudah makan ke belum? You cakap sudah atau belum kan? Jangan cakap sudah makan belum? Saya nak pergi tandas. Itu jawapan yang tak relevan lah. Tengok apa soalan dia tanya tu. Selalu I nampak ada student dia jawab benda yang lain. Saya tanya A, dia jawab pasal B. So, sudut biasa macam mana? Sama ada dia boleh bertambah
berkurang ataupun tidak berubah. You ada 3 jawapan. Bertambah, berkurang, tidak berubah. So choose one. Which one yang betul? Bertambah? Berkurang? Okay. Kenapa bertambah? Tambah. Sebab N dia berkurang. Okay. Bila N berkurang tu, theta akan bertambah. Okay. So dia bertambah lah. Ingat, soalan fizik selalu ditanya, nyatakan apakah yang berlaku selalunya. Okay. Bertambah. Ada 3 jawapan yang possible lah. Bertambah, berkurang, okay, tidak berubah. Normally 3 jawapan ini ya. Okey. Okey, cikgu habis satu lagi soalan struktur. Kemudian kita ke soalan bahagian B dengan bahagian C. Okey, sampai itu kalau you nak rehat boleh rehat saja. Okey. Cikgu tak rehat, cikgu tuliskan je lah. Okey, sebab kita punya masa memang sangat suntuk. Okey, kita lihat pada soalan Haber. Okey, soalan Haber. Period tekanan untuk memasak makanan. Okey, menambahkan tekanan. Siapa boleh tahu ni hukum apa? Kita ada berapa hukum gas? Jelas. Kita ada berapa hukum? 3. 3 kan? Kita ada 3 hukum hukum gas kan? Okay. Kita ada hukum Boyle. Okay, kita ada hukum Charles. Now kita ada hukum lama cakap Gay pula. Sebutlah betul-betul, okey. Hukum Gay-Lussac ataupun kita panggil hukum tekanan. Okey, macam nak ingat? Okey, kita ada 3 kuantiti fizik, betul tak? Kita ada P, kita ada V dan kita ada P. PVT ya. Okey, inilah cikgu sharing sikit lah macam mana kita nak ingat lah. Amiru Iba. You cakap nama dia tak penuh kan. Jadi kesianlah dia kan. Kesianlah dia patutnya nama dia Gay-Lussac. You cakap dia Gay saja kan. So kita kesian dia, betul tak? Kita PT dia. Betul tak? Kita kesian pada dia. Dalam perkataan PT ni ada P dan juga T. So Gay-Lussac ini dia punya formula P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita PT dia, kesian dia kan. Alright. Itu PT dia. Okay, next. Okay, macam ingat boy. Okay. Kalau contohlah, okay, saya bagi tahu murid saya, ingat bullet proof vest. Okay, bulletproof vest. Lelaki, you nak pergi berperang, you nak pergi selamatkan orang, janganlah tak pakai bulletproof vest. Okay. BPV, boy, kita ada P dengan V. Okay. So P dengan V, kita tengok piramid ini, P1, V1 sama dengan P2, V2. Okay. So yang lagi satu pasangan tu Charles. Kenal tak King Charles? King Charles dia kan handsome. Handsome mesti kurus. Okay. Jadi Charles dia very thin. Dia sangat kurus. So V dengan T.
V1 per T1 sama dengan V2 per D2. Ni cara lah kita nak ulang kaji untuk hukum gas. You boleh guna cara sendiri ya. Ni cara lah cikgu terangkan. Okay, jadi inilah hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Alright, sebab bila tekanan bila suhu bertambah, tekanan dia akan bertambah. Okay. Dan cikgu nak you ingat juga, okay, kita ada 3 kuantiti fizik kan. Kalau P ni, saya tulis kat mana ni? Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, kalau P ni, okay, tekanan dia mesti berkaitan dengan kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas. Okey. Kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas. Jadi setiap kali you langgar, dia akan menghasilkan tekanan tu. Okey, kalau isi padu, dia berkaitan dengan jarak antara molekul. Okey. Ataupun kita cakap dia punya ruang. Okey, ruang pengembangan ruang tu. Kalau kita cakap pasal suhu, okey, kalau suhu dia berkaitan dengan tenaga kinetik purata. Okey, tenaga kinetik purata molekul. Bila soalan you nak jawab pasal teori kinetik zirim, contoh you nak jawab pasal hukum Gay-Lussac. Okey, hukum Gay-Lussac. So you tahu yang melibatkan adalah P dengan T. Tekanan dan juga suhu. That means bila suhu bertambah, okey, bila suhu bertambah, you punya tenaga kinetik molekul purata bertambah. Okay, bila tenaga kinetik molekul bertambah, jadi dia punya kadar pelanggaran frekuensi pelanggaran molekul bertambah. Jadi tekanan dia akan bertambah. Inilah cara kita nak menjawab soalan konsep untuk teori kinetik zirim. Okay, so tengok balik, bila kita nak jawab soalan konsep tu, selalu kata kerja kita adalah bertambah. Right? Ini sharing sikit lah untuk soalan Haber ya. Harap dikeluar. Okey, apakah itu takar didik? What is boiling point? Tak tahu. Tak tahu. Apa yang berlaku semasa takar didik? Muas. Cecair jadi Bertambah. gas. Very good. Cecair berubah menjadi gas. Okey. Pada bila tu? Suhu malam. Suhu malah kan? Suhu tu berapa? Kalau contoh air, suhu dia 100. 100 kan? Yes. 100. Jadi dia adalah suhu minimum. Okay, dia adalah suhu minimum. That means the minimum temperature, suhu minimum. Okay, untuk cecair tukar menjadi gas. Itulah takat didik. Kalau takat lebuh, suhu minimum bagi pepejah bertukar kepada cecair. Okay. Jenis haba yang terlibat semasa pemanasan berterusan dilakukan. Apa jenis haba tu? Apa jenis haba yang ini? Izotermik.
Exothermic tiba-tiba jadi kimia pula. Tak ada exothermic, bukan endotomic. Exothermic itu reaction, tindak balas kimia, termokimia tu. Okay, haba penam tentu yes. So jenis haba, okay, mungkin cikgu terangkan sikit jugalah. Okay, kita ada okay, saya terangkan sini ya. Kalau kita ada graf, ini adalah suhu, okay, ini adalah masa. Okay, contohnya saya letak A, B, C, D, E, F. Okay, cikgu nak tanya, bila fasa dia atau proses yang melibatkan perubahan suhu? Bila dia mendata. Bila mendata, iaitu B, C, D, E. mendata. Bila ada perubahan suhu. That means a change in temperature. Bila suhu dia bertambah atau berkurang. Curam, yes, okay. That means bila ada kecurunan, bukan mendata. So, A, B, C, D, E, F. That means A, B, C, D, E, F, bila dia ada melibatkan perubahan suhu, maka haba apa yang terlibat? Haba apa yang ada delta theta ni? Bukan benda tentu, bukan. Apa formula yang ada delta theta ni? MC theta. Yes, MC delta theta, MC theta. So, bila kalau contoh masa berlalu, kita nak cari haba ni, A, B, C, D, E, F ini, dia melibatkan muatan haba tentu. Specific heat capacity. Okay. Apa maksud muatan haba tentu? Tak apa, cikgu bantu you all. Okay. Q ni apa? Yes, Q ni adalah haba kan? Q ni haba. M ini adalah nampak. Nampak skrin saya tak? Saya tengah tulis tu ada tak? Ada. Ada kan? Okay, nampak saya tulis 1 kg tak? Ada kan? Nampak. Okay. So M ini dia adalah 1 kg jisim. Okay, theta ni adalah 1 darjah Celsius suhu. Nampak formula ini? Kita buatlah ayat. Okay. Tengok Angela cakap, tenaga haba yang diperlukan untuk naik apa? Naik suhu. Suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg jisim. Itulah muatan haba tentu. Tujuannya, kita nak naikkan suhu ataupun turunkan suhu. Itulah muatan haba tentu. Kalau air 4,200 joule per kg per darjah Celsius, apa maksud dia? Dia maksudnya kalau saya nak naikkan suhu air, okay, naikkan suhu air 1 darjah Celsius bagi 1 kg air, saya perlukan 4,200 joule. Itu maksud dia. Okay, that is why kenapa logam dia, kita cakap dia cepat panas. Dia dia lebih dikenaikkan suhu dia lebih tinggi. Atau dalam bahasa biasa kita cakap dia senang panas. Sebab dia punya haba yang diperlukan untuk naik suhu tu kurang. Dia tak perlu banyak sangat. Contohnya aluminium, mungkin dia perlu 900 je. Kalau untuk air 1 darjah Celsius sama dengan aluminium
5 darjah Celsius. Itu maksud dia. Okey, itu muatan bertentu. Okey, untuk yang tak berubah suhu ni, guna warna. Okey, yang tak berubah suhu ni, BC dengan D apa yang jadi sebenarnya? Kenapa tak berubah suhu? Perubahan fasa. Yes, perubahan fasa. Okey, perubahan fasa. Ingat, dia macam contohnya satu couple kan, dia ada ikatan, betul tak? Contohnya ada couple, mereka ada ikatan, ada relationship lah, hubungan tu. Okay, bila orang kipas-kipas panaskan, bila dia batu api ni dia memecahkan ikatan tu, jadi dia ubah status dia daripada relationship kepada single. Sama juga molekul. Bila kita bagi haba, dia punya ikatan putus, dia akan ubah status keadaan zirim dia. Contoh dari pepejah kepada cecair ataupun cecair kepada gas. Jadi soalan mungkin dia sebenarnya, kenapa haba diberikan tapi tak kenaikan suhu? Sebab haba digunakan untuk memutuskan ikatan molekul. Okay, memutuskan ikatan molekul. Alright. Okay, so haba benda tentu penguapan ya. Okay, haba benda tentu penguapan. Okay, next. Okay, ini pun salah satu soalan yang sangat-sangat popular. Okay, kalau you take note lah, sebab soalan pun ada formula, orang pun ada formula, tapi student boleh buat silap juga. Kenapa? Sebab dia suka tanya pasal yang ada suhu ni. Kita tahu bila nak buat pengilaan suhu, kita mesti buat pengilaan suhu mutlak. Okay, di mana 0 darjah Celsius, okay, dia sama dengan 273.15 Kelvin. Kita kena ubah kepada Kelvin tu. Jadi selalunya murid lupa nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Dan saya yakinlah kebarangkalian soalan objektif, kalau dia tanya, mestilah dia nak you tukar kepada Kelvin tu. Okay. Kalau you lupa tukar Kelvin, you punya 2 markah hilang. Okay. So formula betul. Okay. Tapi 100 ni kena tambah 273. Okay. 273 ya. Okay. Tapi soalan dia nak minta dalam darjah Celsius. That means you punya jawapan dalam Kelvin, you kena tolak balik untuk carikan darjah Celsius. Okay, jadi inilah untuk hukum Charles dengan hukum Gay-Lussac, kena ingat mesti tukar kepada Kelvin. Okay, mesti tukar kepada Kelvin. Okay, next. Okay, soalan cadangan. Soalan 7 ni dia soalan pilihan. Kita ada 3 pilihan dan pilih satulah. Okay, cikgu nak bagi tahu bila adjektif mesti guna apa yang ada dekat soalan. Okay, contohnya, kalau dia cakap tinggi, kita kena follow dia punya ciri-ciri. Jangan cakap masuk yang lain ataupun besar. Okay, so kena follow. Sebab tahun lepas dia sangat strict. Example kalau soalan ini dia tanya ketebalan bahagian tapak. Okay. Dia cakap tinggi kan? You tulis besar, salah. Sebab soalan dia cakap tinggi atau rendah saja. You tak boleh cakap besar atau kecil. That means you mesti follow apa yang ada dekat soalan.
Okay, so take note for this one. Okay, kita nak ciri-ciri yang sesuai untuk selamat digunakan, safe to be used and long lasting. Okay, tahan lama. So maksudnya ciri-ciri ini tak boleh digunakan dalam soalan. Bila kita nak tulis sebab, tak boleh cakap sebab tahan lama. Okay, tahan lama. Answer scheme sekarang dia sangat kelakar sebab selalu kita suka guna tahan lama. Tapi tahun lepas SPM tak terima. Dia terima tahan lasak. Cikgu pun tak tahu kenapa. So sebenarnya kan walaupun kita ada banyak past year punya soalan dan answer scheme, kadang-kadang kita tak boleh janji cakap okay, kalau you tulis jawapan ni mesti betul. Saya rasa tak ada seorang cikgu pun yang boleh janji cakap you write this answer confirm correct. Sebab mungkin kadang-kadang dia akan ubah. Okay, tapi cikgu nak cakap adalah tak kisahlah apa pun, kita tulis sahaja. Example, kalau kita tak tahu mana yang betul, kita tulis je. You write only. Okay. Kalau ini dia tak ada, dia tulis tahan lama, tahan lasak, tulis je. Mana yang betul, dia ambil lah. So, bila ada soalan yang sebab, you try to write more possible answers. Jangan hanya hadkan pada satu je. Okay? Jangan hanya hadkan pada satu saja. Okay, contohnya kita tengok jenis bahan badan ni, kita nak yang macam mana? We use aluminium, copper or steel? Which one? Okay, saya tengok Hiraneswaran. Aluminium, tahan suhu tinggi. Okay, good answer. Ada tak jawapan lain? Steel. Low specific capacity. Lower specific capacity. Okay. Lower specific capacity. Okay, ada lagi tak? Terkeluli. Void corrosion. Dia pilih keluli sebab tahan karat. Okay. Okay, sebab kita nak selamat digunakan dan tahan lama. Okay. So keluli. Okay. Nampak keluli macam boleh juga kan? Okay. Tapi kalau you see lah, after all, dalam jawapan ni, which one you akan pilih? You akan pilih A kan, betul tak? That means sebenarnya you dah tahu jawapan yang ada A. That means you akan pilih keluli, maksudnya dia adalah betul. Okay, so mungkin walaupun keluli can be accepted, tapi you dah tahu aluminium ni adalah jawapan yang paling betul. So you pilih ke aluminium. Okay, aluminium. So keluli, okay, keluli you cakap tahan karat. Ciri-ciri dia boleh, okay. Tapi you punya jenis bahan tu you tulis aluminium. Okay, you guna aluminium Okay, so kita tengok jawapannya we use aluminium. Okay, reason. Okay, kita nak dia tahan lama. Tapi kita tak boleh tulis tahan lama. Macam mana dia boleh tahan lama? Kita tahu dalam periode tekanan dia punya tekanan dia tinggi. Alright. Yes, Amir. Kalau cakap high melting point boleh ke? Higher melting point. Ada kaitan lah dengan melting point. Sebab ini sebenarnya dia cecair kepada gas, betul tak? So, kalau cakap melting point, ada relate sangat tak sebenarnya dengan kita punya this. So sebenarnya ketika dia ni sebenarnya point dia pun that's why instead of kita cakap high melting point, kita cakap dia tahan
suhu tinggi. Okay. Tahan tekanan tinggi. Okay, cikgu nak highlight. Sorry. Gunalah adjektif ini. Every time you write sebab, mesti ada adjektif. Okay. Okay, instead of you cakap tahan tekanan. Okay, tak ada markah. Tapi tahan tekanan tinggi ada markah. Nampak tak beza dia? That means you kena ada adjektif tu. Contohnya tahan daya. Tak ada markah. Tapi tahan daya tinggi ada markah. Tahan suhu tak ada markah. Tahan suhu tinggi ada markah. Adjektif tu sangat penting. Okay. Practice in the reason, you kena ada tahan ada adjektif tu. Okay, kena ada adjektif tu. Contoh, selalu kan contoh. You nak modify kipas. Okay, you nak kipas yang bila dia besar. Kenapa dia besar? Dia cakap sebab ada angin. You tak tukar bila besar pun ada angin juga. Betul tak? Cuma kita nak angin yang lebih apa tu? Lebih kuat. That's why you punya reason mesti ada lebih. Tahan suhu tinggi atau tahan suhu lebih. Nak tunjukkan apa perubahan tu. Alright? Okay, bahagian tapak. So kita ikut soalan dia, cakap tebal. Okay? Kenapa nak tebal? Okay. So tahan haba tinggi. Okay, tahan haba tinggi. Atau saya rasa boleh tulis juga tahan suhu tinggi pun boleh. Okay. Penyerapan haba lebih sekata. Okay, lebih lah dia guna perkataan lebih tu. Mengelakkan makanan cepat hangus. Kalau saya lah, actually kita elak guna perkataan elak. Prevent, use the word prevent. Okay, sebab dia agak negatif sikit lah. Okay. Elak makanan cepat hangus. Okay. Lagipun sebenarnya hangus pun tak boleh ukur sangat. Okay, so tahan haba tinggi, tahan suhu tinggi. Okay. Tadi ada yang cakap muatan bertentu kan. Okay. Muatan bertentu rendah. You boleh tulis, okay. Tak semestinya jawapan betul. Tapi itulah cikgu cakap. You boleh tulis saja jawapan muatan bertentu rendah. Kalau dia betul, dia bagi markah. Okay, tapi sekarang kita tak tahu. For this question, dia punya fokus dia nak selamat. Dia tak nak you cepat panas. Memang akan cepat panas. Tapi kita nak dia selamat. Kita depends pada soalan tu. Okay, jadi kita pilihlah model Q. Model A. Okay, model A. Alright, lagi 28 minutes. Kita try cover satu soalan section B dengan satu soalan section C. And then yang lain tu mungkin you all boleh buat sebagai practice. Untuk makluman kita ada modul MPSM set A dengan set B lah. Okay. Jadi nanti cikgu akan upload semua bahan dekat dalam tu. Okay, untuk ulang kaji lah. Dan okay, seriously cikgu katalah fizik ni kalau kita nak cakap nak score teknik, okay, you kena tahu teknik dia dan kena tahu standard answer. Sorry to say lah, cikgu nak cakap standard answer tu dia hanya ada jawapan tertentu sahaja yang terima. Kalau kita nak tulis jawapan sendiri, tak semestinya tepat, tak semestinya memenuhi kehendak. That is why bila you start buat ulang kaji, okay, cikgu cadangkan bila nak start buat ulang kaji, better
guna soalan trial topical. Faham tak soalan trial topical? That means kita ada banyak soalan trial negeri-negeri. Tapi semua negeri tu, contoh, dia campur semua bab. Katakanlah you nak ulang kaji soalan bab 5 Form 5. You ambil lah semua soalan bab 5 Form 5 tu. Memang ada cikgu-cikgu yang dah susun. Okay, saya bagi kredit pada cikgu-cikgu tu lah. Mereka dah susun dengan skema sekali. You buat ulang kaji, fokus pada topik tu. Jadi you akan nampak ada banyak soalan yang sebenarnya berulang. Repeated question. So dari pada sana sebenarnya you tambah you punya confidence. Okay. Physics nak score A tak susah. Okay, tak susah. The more you do, the more you follow refer answer scheme, sebenarnya you akan faham apa yang penanda nak. Alright. Okay, kita pada soalan bab soalan 9. Okay, soalan 9. Okay, soalan momentum okay. Satu lagi, every time bila you tengok soalan okay, when you see the question, you kena tahu, okay, ini topik apa. Okay. You kena kupas soalan dulu, tengok, okay, ini topik apa, bab berapa ni. Sebab ini penting. That means kalau you tahu ini momentum, okay, dia ada prinsip kabarnya momentum. Semua ini akan digunakan lah. Alright. You kena tahu apa kuantiti fizik yang terlibat. Okay. Apa kuantiti fizik yang terlibat ya. Okay. So ini soalan konsep dia sama macam apa? Sama macam roket air ya. Okay. Kita ada daya yang ke atas dan ke bawah tu. Okay. Okay, namakan prinsip fizik. So, prinsip keabadian, bukan tekanan, no. Prinsip of conservation of momentum. Yes, very good. Conservation of momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. You kena tahu prinsip hukum tak sama. Memang dah ada special name tu. Okay, kalau kita cakap hukum keabadian momentum salah. Jadi kadang soalan tu tengok dia prinsip kan. That means prinsip lah, dia bukan hukum. Okay, prinsip keabadian momentum. Okay, cikgu tanya, apa prinsip lagi yang you tahu? Kita ulang lagi sikit. Prinsip keabadian momentum. Prinsip Pascal. Very good. Make sure ejaan dia betul. Prinsip Pascal. C-A-L. P-S-C-L. Bukan K-L. Kalau untuk bahasa Cina, yang tahulah. Wong make K. Jangan tulis K-A-L. Tu Pascal tu yang tentera tu. Okay, prinsip keabadian tenaga. Okay, ada lagi tak? Prinsip Archimedes. Okay, ejaan kena betul. Archimedes. Bernoulli. Okay, Bernoulli. Yes, Bernoulli. Berapa L tu? 2L. Ada 2L tu. Okay, Bernoulli. Ada lagi tak? Prinsip apa? Okay. Siapa tahu yang prinsip yang dekat fizik nuklear tu? Yang very good. Okay. Very good Liana. Okay, tanya. Cuma nama Einstein tu ada silap sikit lah. Okay, tapi yang berdepan betul lah.
prinsip kesetaraan, okey, jisim tenaga. Okey, prinsip kesetaraan jisim tenaga Einstein. Okey, Einstein. Ini prinsip untuk bagaimana tenaga, bagaimana jisim boleh menjadi tenaga. Cacat jisim tu, ingatlah, cacat jisim boleh menjadi tenaga. Dan itulah, kalau nak sharing sikit lah, sebenarnya Einstein pun agak kesal jugalah bila dapat formula ini. Sebab kita tahu bila sebab formula ini, maka terciptalah bom atom ini yang menyebabkan peperangan. Kita lihat how macam mana dunia ni dicipta. Okay, ini satu pendapat je lah. Okay, how the world is created. Mass tu created daripada energy. Kita kata energy tu daripada creator lah, God lah, Tuhan. Okay, Tuhan menggunakan tenaga tukar menjadi jisim, iaitu dunia. Tapi kita, manusia, kita menggunakan jisim mengakibatkan kemusnahan. Daripada jisim tukar kepada tenaga. And then kita musnahkan dunia ini. Which is the other way lah. Jadi itulah sebenarnya. Bila kita belajar sains tu kena ada etika jugalah. Alright. Okay, dah. Balik pada fizik lah. Macam tiba-tiba bagi tazkirah pula. Okay. So, soalan 4 markah ni selalunya student ada masalah nak score. Okay, dan okay, tips dia, okay, juga nak cakap tips dia, you kena tahu, okay, first, apa, you dah cakap fisik kan, apakah prinsip? Okay, ataupun apakah formula yang terlibat? Formula? Total momentum. Yes. Atau kuantiti fizik yang terlibat. Okay. Selalu tanya diri dulu, apa yang terlibat tu? Okay. Contoh kalau you dah tahu formula, you tak tahu apa prinsip tu, cuba ambil jawapan daripada sana. Okay, saya bagi contoh lah. Kalau kita nak ciri-ciri helmet tu, contoh ada penunggang motosikal, okay, penunggang motosikal, sorry, dia tak pandai lukis lah. Dia nak pakai helmet. So, terangkan bagaimana helmet, ciri-ciri keselamatan helmet boleh melindungi penunggang motosikal. Kuantiti fizik apa guys? Tak tahu.
Test. Boleh dengar tak? Boleh. Oh, tadi I cakap tak dengar. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Kita tengok tadi soalan helmet kan. Macam mana kita nak apa kuantiti fizik yang kita nak kurangkan supaya kita boleh kurangkan kesakitan tu? Laju. Bukan laju. Macam mana helmet boleh kurangkan laju ni? Apa tu? Bukan jisim. Sebab jisim tu kan, jisim helmet tu sama kan, Density. betul tak? Cushion. Bukan density. Cushion. Okey. Kenapa nak tambah cushion? Supaya dia boleh menyerap tekanan. Impulsive force. Yes, impulsive force. Very good. Okay. Impulsive force. Betul. So, daya impuls ni. Okay, tengok apa formula untuk daya impuls ni. F2 sama dengan F equal mv minus mu over t. Betul, very good. Okay, F equals to mv minus mu. So, maksudnya, bila kita nak kurangkan, kita nak kurangkan F. F equals to mv tolak mu bagi t. Macam mana kita nak kurangkan F ni? Yes, kita tambahkan T. Jadi itulah sebenarnya kita fokus pada konsep kita nak menambahkan masa hentaman. Okey, satu markah masa hentaman supaya daya impuls dia berkurang. Tingkatkan masa hentaman. Yes, very good. Okey. Ini satu markah, ini pun satu markah. Lepas tu kita cakap hubungan dia. Semakin bertambah masa hentaman, semakin berkurang daya impuls. Kalau macam ni dah 3 markah dah. Nampak tak? And then you boleh cakap ciri-ciri dia. Contoh, tambah sponge. Okay, kenapa? Supaya tambahkan masa hentaman. Okay, ataupun supaya ciri-ciri dia lembut. Lebih lembut kan. Jadi, bila kita nak jawab soalan 4 markah ni, kita kena relate lah. Sebenarnya apa formula ataupun puisi yang terlibat tu. Okay, so balik pada soalan ini, soalan yang ada momentum ini. Apa yang dinyatakan oleh prinsip keabadian momentum ni? Momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan selepas pelanggaran. Okay, good. Satu markah. Okay. Momentum sebelum before sama dengan momentum after. Okay, ada lagi tak? Okay, cuba tengok soalan dia. Air keluar dari pemancut air. Bila air keluar dari pemancut air, ada apa? Lepas tu macam mana air dikeluarkan? Explosion. Air dikeluarkan dengan hal laju yang macam mana? Sebab you tengok, you cakap momentum kan? Back to momentum. Yes, hal laju. Laju dia tinggi. Yes, very good. Okay. So first, air bergerak dengan ke bawah dengan hal laju yang tinggi. Okay. So bila hal laju tinggi, then apa yang tinggi? Momentum. Yes, momentum yang tinggi terhasil ke bawah. Okay. Nancy cakap momentum sebelum dengan selepas sama. Betul tak? That means, ini poin ketiga. Momentum sebelum dengan selepas ada sama. That means, momentum ke bawah dengan momentum ke atas adalah sama. Jadi, dia menghasilkan daya ke atas. Benda sebenarnya bilik formula tu. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, so first you kena cakap ke bawah laju tinggi.
So momentum tinggi ke bawah. Sebab V bertambah, so P bertambah. Ni cakap before dengan after sama. So ada daya angkat. Okay, menghasilkan daya angkat. Kalau nak jawab soalan roket pun sama. Same. Okay. Same. You cakap juga halaju tinggi, momentum tinggi. Soalan itu soalan apa? Soalan yang kereta balloon. Balloon yang diguna balloon, lepas tu bila udara keluar tu sama jugalah. Ada halaju udara yang tinggi. Dia momentum tinggi kat belakang, dia momentum yang sama ke arah yang bertentangan. Soalan 4 markah ni cikgu nak cadangkan you kena banyak tengok soalan yang ada skema tu. Okay. Dan selalu tanya every point, okay, every point almost dia ada kuantiti fizik dia. Nampak tak? Kuantiti fizik dia. And then kuantiti fizik dia apa? Tinggi ke, bertambah macam tu. Okay. Okay, ini kita skip. Okay, kita pergi ke soalan yang cadangan ni. Kita ada 4, PQRS, saiz muncung, bilangan pemancut air, ketepatan papan luncur, bahan papan luncur. Okay, bila soalan macam ni kan, semua title ini kena tulis. Okay, kena tulis. Seperti yang cikgu kata, jangan cakap papan luncur tumpat atau kurang tumpat. Gunakan tajuk semua ini. Okay, kita nak yang bahan yang sesuai untuk naik ke udara lebih tinggi. Kita nak naik udara lebih tinggi, that means kita nak daya tinggi. Macam kita nak dapat daya tinggi, kita nak momentum tinggi. Okay. So inilah kita dapatkan konsep tu. Daya tinggi, momentum tinggi, ataupun halaju tinggi, ataupun pecutan tinggi. Semua jawapan ni boleh masukkan je. Mereka adalah good friend. Daya, momentum, halaju, pecutan. Jangan you hanya tulis satu je, you tulis banyak. Dalam setiap reason tu you boleh tulis banyak reason tu. Okay, so kita lihat, cikgu tunjuk sajalah, okay, skema sebab kita kesukaan masa. Okay, tadi cikgu kata saiz pemuncung ni kena ada, saiz muncung. Okay, kena ada, semua tajuk ini kena ada. Ini barulah kita pilih, okay, saiz muncung kita nak kecil. Okay, sebab kita nak halaju air tinggi. Setiap ini kita ada markah tau, kita ini M1. Okay. Dan ini M2. Nampak tak? Ini momentum tinggi, sini pun ada momentum tinggi. Okay, contohnya kalau you tulis kat sini, you tulis halaju tinggi, momentum tinggi, you akan dapat 2 markah. Kenapa 2 markah? Sebab markah pertama untuk halaju tinggi. Okay, walaupun dekat sini momentum tinggi pun markah kedua kan, tapi dia juga markah keempat. That means you akan dapat markah keempat juga. Dalam satu kotak ini, you boleh dapat lebih dari satu markah. Inilah sebenarnya kelebihan dan that's why ramai sebenarnya boleh score dekat esay. Sebenarnya esay lagi senang nak score sebab you boleh tulis banyak jawapan. Tulis point form banyak jawapan tu. Jawapan ulang tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah kalau jawapan ulang. Cikgu nak share tahun 2024. SPM rear, you tulis sudut genting rendah atau sudut genting kecil 4 kali, you boleh dapat 4 markah.
4 markah yang berbeza. Ataupun you tulis pantulan dalam penuh banyak, you tulis 4 kali, you boleh dapat 4 markah. Kenapa? Sebab itu reason dia. Reason dia boleh berulang. Jangan rasa saya tak tulis reason ni, tak boleh tulis lah. No such thing. Okay? Boleh ulang reason tu. Kadang-kadang mungkin 4 ni adalah reason yang sama. Ini cara lah kita nak score dalam 10 markah ni. Okay, so jisim kecil, ringan. Okay, bila biasa ketupatan mestilah jisim kecil, ringan ataupun pecutan tinggi. Okay, kat sini kita tulis lah pecutan tinggi. Okay, bilangan pemancut air banyak, kita tulis banyak. Okay, bukan tulis bilangan. Banyak sebab kita nak momentum tinggi atau daya angkat tinggi. Okay, bahan papan luncur gentian karbon. Okay, sebab kita nak dia ringan, kuat, tidak patah. Tidak patah, okey. Jangan tulis tidak mudah patah. Cancel perkataan mudah tu. Tidak rosak tak boleh. Tidak patah boleh. Okay, this one, kalau you tak tulis, okey tak? Kalau contoh you tak ada masa kan? You tak ada masa, tinggal seminit. You terus pilih ini tak tulis okey tak? Okay, sebenarnya you tak tulis ni tak salah. Okay, simple. M10 ini, okay, dia adalah daripada M1357. That means kalau you M1, M3, M5, M7 betul, you akan dapat M10 automatic. Walaupun you punya this one tak tulis. Kalau you tak ada masa, tak payah tulis ini, don't need. Sebab you tulis, kalau you tak dapat atas ni, you tak akan dapat markah juga. No use. Cikgu dapat M10 ini daripada M1357 ataupun M2468 ataupun 1458. As long as satu daripada pasangan tu. Contoh 12, you ada mana-mana dapat. Okay. M34, you ada satu, mana-mana you dapat. M5 dengan M6, you ada mana-mana satu, you akan dapat. Dan M78, you ada mana satu, you akan dapat. Cukup 4 ini, you akan dapat markah ke-10 ni. So, cikgu nak bagi tahu, if let's say you don't have time untuk tulis saiz muncung panjang-panjang ni, tak apa, biar je. Okay. Fokus pada yang lain. Sebab dia bukan penyumbang markah. Okay, ini mungkin ramai yang tak tahu pasal this one. Tapi itulah, cikgu nak bagi sharing pasal inilah. Okay, lagi 3 minit lah. Okay, lagi 3 minit. Okay, cikgu nak highlight pada this one, soalan 11 ni. Always bila tengok 5 markah, you cuba underline. Bandingkan kekuatan magnet. You buat ini 1. Rintangan gelong dawai 2. Daya yang bertindak ke atas ke gelong 3. Okay, hubungan rintangan ke gelong dawai, daya yang bertindak ke atas ke gelong dawai 4. Konsep fizik 5. Dekat sini you buat label dulu. Ada 5 markah ni. Then you only know, okay, first salin je. Salin. Kekuatan medan magnet macam mana? Mesti salin.
Jangan terus jawab 11.1, 11.2. Tak boleh. Semua ini mesti ada. You salin je. Salin. Mesti ada. Jangan terus jawab 11.1 more than 11.2 saja. Apa yang more? You kena specify tu. Okay? So contohnya, ini cikgu kata semua ini kena ada. Jangan terus 11.1A kurang daripada 11.1B. Okay? Semua yang kita highlight ini mesti ada dekat soalan. Tak ada cikgu dulu 1 minit lagi. Okay, last but not least adalah samalah untuk soalan 4 markah ini. You kena belajar dari skema ya. Okay, banyak belajar dari skema lah. Okay. Kadang-kadang markah lebih daripada 4. Jadi you kena tengok apakah kuantiti fizik yang terlibat. Okay. Soalan last essay ni adalah soalan terbuka di mana you also highlight, okay, meningkatkan kecekapan berus gigi, putaran lebih laju. So you tanya diri, bila nak putaran lebih laju, that means you nak daya dia tinggi. Okay. Penggunaan tenaga yang optimum. Okay. Okay, berdasarkan aspek bahagian seperti dawai, bentuk, bahan, jenis bateri. Okay. Maka walaupun 10, tapi dia boleh banyak jawapan. Okay. Ada masa SPM dia sampai 26 markah. It means semua jawapan yang mungkin tu dia dah list dalam 26 markah ni. Okay. Tugas kita adalah kita nak try tulis sebanyak mungkin jawapan yang fit dalam skema. Alright. Jadi cikgu nak cakap, tengok satu jawapan ni, jangan you hadkan satu jawapan je. You boleh tulis lebih. Okay. You boleh tulis lebih daripada satu jawapan tu. Sebab ada jawapan yang dia ulang. Okay. Dia mungkin akan ulang. Okay, saya bagi contoh. Okay. Bagi contoh. Menambahkan kekuatan medan magnet. Sini pun ada menambahkan kekuatan medan magnet. Dua-dua ni adalah markah yang berbeza. Okay, markah yang tak sama. So, you tulis 2-3 kali, you akan dapat 2-3 markah yang berlainan. Alright. Sama juga arus tinggi. Sini pun arus tinggi. Okay. So, in short, write as many answers as possible untuk soalan esei. Dan selalu ingat diri, mesti ada adjektif, iaitu menambahkan ataupun tinggi ataupun rendah. Okey, saya rasa masa pun dah sampai. Ada soalan tak? Nak tanya pasal kertas 2 ke sebelum kita tamatkan sesi untuk hari ini, sebab kita memang tak sempat untuk bincang semua soalan, tapi I hope lah untuk sesi hari ini dapat at least bagi you all sedikit gambaran dan juga idea lah. Okay, tapi yang penting sekali motivasi lah untuk you all boleh lebih semangat, lebih nak tahu macam mana nak score dalam SPM. Cikgu Lee soalan ke? Okay. Cikgu ada sumber koleksi topikal. Okay, berikut nanti cikgu akan kongsikan lah. Tapi bukan cikgu yang buat, tapi cikgu lain yang buat. Cikgu cuma kongsikan saja. Nanti saya akan kongsikan. So, ambil masa contohnya, masa menunggu kan. Sekarang your contoh tuition ke kan. Masa 5 minit tu baca satu soalan. Baca satu nota. Alright? Jangan masa tunggu tu 5 minit you main handphone, tengok TikTok. Jangan asyik 6-7 je. Boleh baca nota. Alright? Sama-sama Cikgu EJ.
Okay, so I think that's it for today. Alright, remember subscribe our channel. Cikgu akan selalu kongsikan nota-nota. Dan all the best semua kepada yang akan menghadapi fizik percubaan. Semogalah semua dapat menjawab dengan cemerlang. Dan kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya yang akan datang. Okay, terima kasih dan have a good weekend everyone. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Mary. Bye semua. Terima kasih cikgu. Oh, Cikgu Aina ada lagi. Terima kasih Cikgu Aina. Okay, sama-sama. Cikgu. Okey.